Saya tak rasa kalau ahli-ahli UMNO ataupun pemimpin UMNO tidak bersetuju dengan kerajaan Madani akan menyebabkan nama baik UMNO tercalar. Saya tak percaya benda tu. Kenapa? Kerana saat ini rakyat memerlukan suara yang berbeza daripada kerajaan kerana kerajaan begitu tidak popular. Jadi mereka sebenarnya deep down mereka mengharapkan UMNO Barisan Nasional bangkit kembali dan juga menjadi pilihan mereka pada dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi saya memang ahli UMNO, saya pemimpin yang kecil dari UMNO bahagian, tetapi tak bermaksud apabila saya menghentam Walanon contohnya, memberitahu pada orang ramai bahawa Walanon ini telah ditipu selama 24, 25, 26 tahun, masih lagi tak sedar-sedar adalah sesuatu yang akan memburukkan UMNO. Jadi saya tengok ada golongan-golongan UMNON ni, kenapa pula korang ni yang koyak? Saya balun Walanon, saya tak balun UMNO, saya tak balun BN, saya tak balun Presiden. Apa maksud? Apa yang saya cuba usahakan adalah untuk kuatkan parti kita. Dalam keadaan yang sangat negatif, sangat tidak popularnya kerajaan sekarang ini, takkanlah UMNO Barisan Nasional mahu terpalit. Sebab itu kita perlu menjadi pilihan rakyat. Kita perlu menjadi alternatif kalau mana kita ni tiba-tiba nak pergi Solo. Okey, setakat ini belum ada keputusan daripada kepimpinan utama, kepimpinan dalam UMNO ni yang telah membuat keputusan mutlak di mana kita akan pergi bergerak Solo ataupun kita bersama dengan PH di dalam PRU ke-16. Belum ada lagi muktamad, belum muktamad lagi. Dan baru-baru ini telah kita dengar Datuk Seri Presiden sendiri cakap bahawa kita ini BN memang pergi Solo dan kita akan pakai kita punya lambang dacing. Jadi apa masalahnya saya tengok golongan-golongan UMNO ini yang lebih sudu dari kuah. Dan ingatlah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga pernah mengingatkan pada kita supaya kita sentiasa bersiap siaga, bersiap sedia mendepani pilihan raya di mana kita kena jaga PDM. Apa maksudnya? Maksudnya ada kemungkinan kita akan bergerak Solo. Dan adakah satu kesalahan kalau akar umbi nakkan kita bergerak Solo? Dalam mana kita tidak mahu terpalit dengan kebobrokan dalam kerajaan Madani. Tidak. Yang kena balun, yang kena hamun, yang kena marah oleh rakyat bukannya UMNO, bukan Barisan Nasional, tetapi Perdana Menteri, tetapi PH. Biar lantaklah sama mereka. Sebab itu kita perlu menjadi suara yang berbeza. Bukannya nak setuju segala-galanya. Kalau benda yang tak betul, benda yang tak elok, kita balun. Benda yang elok, kita sokong. Tak ada masalah. Jadi tak timbul, tuan-tuan dan perempuan, isu sama ada kita ni ahli UMNO memburukkan kerajaan.